Tapi itulah faham lah. Kita faham lah. Sales Kita nak ni bukan membayar mana tu, kita punya tengok. kita punya keuntungan kan, kita punya hasil. Kita punya sales tu itu just arah untuk kita nak check kita punya kesihatan bisnes kita. So kita ada hasil masuk kan. Paling banyak. Paling banyak. Jadi sekarang maintain dalam 10, 15 Jauh drop eh. Jauh. Tak apa lah, janji kita boleh maintain kan. Boleh maintain Kita boleh maintain okey dah. Sebab kita nak bagi cantik untuk setahun tu. Buat setahun kalau 10 pun dapatlah 100 okey lah. Kalau kita sales 10,000 kalau kata untung 2,000 jelah faham lah. Sebab gaji itulah gaji kita 8,000 itu gaji kita. Jangan kadang kita salah kan. Dia dapat sales 10,000. Okey, dia kata 10,000 ni gaji dia. Dia tak kira kos lagi. Dia tak kira apa nama dia punya kira lagi. Kira margin tu 2,000 je lah. 2,000 tu gaji kita, itu kos itu gaji kita tu yang kita guna untuk personal. Jadi lagi 8,000 tu kita kena guna fokus untuk bisnes kita lah. Bayar cukai, kita nak bayar macam lagi. Kita ada reserve cash untuk bulan hadapan. Yang tu lah sebab saya kena 2,000 konsisten lah tu. Saya kena 2,009 lah. Tu sale memang meletup. Tapi kegagalan saya sendiri gagal mengawal kewangan lah. Tempahan masuk tapi kita tak ambil deposit. Bila siap, customer tak ambil barang. Kita terpaksa menanggung. Sangat tinggi. Waktu tu saya kerugian hampir 20,000. Yang tu terduduk lah 2019. Memang terduduk 2019. Lepas tu kita COVID kan. COVID 2019. Sales tak ada. Nak buat sale 2020 tu terduduk juga lah. Tapi kita tak putus asa lah. Cuma 2020 waktu COVID, waktu kalau kita siapa buat live waktu tu, insyaAllah sale banyak. Betul. 2021 saya nak kahwin. Duit tak ada lah. Duit waktu tu saya ingat lagi kalau masa terduduk tu ada beberapa ratus je. Saya pergi naik bangunan bank, merata bank saya pergi nak buat loan. Tak banyak, saya nak buat 15,000 lah. Jadi atas nasihat bos saya kata, Akmal, sebenarnya 15,000 tu tak banyak. Jangan buat loan. Cuba berniaga, buat sale. Alhamdulillah lah. Penghujung 2020 alhamdulillah sale cash hampir